bahagia. Tak adalah, alhamdulillah masih diberikan nafas. Kan kita kadang-kadang jarang kan cakap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. So kalau korang belum cakap alhamdulillah untuk hari ni, make sure cakap alhamdulillah sebab diberi kesempatan untuk masih bernafas. Okay, so hari ni sebenarnya I nak buat apa tau? Hari ni I nak buat daily in my life tapi version dekat kedai. Mungkin I tak pernah pun tunjuk kedai I kan dekat korang. Tapi kenapa ni? Kan kita nak ambil video adalah notification. Alright, so I tak pernah lagi ambil video ataupun sharing dengan korang berkenaan dengan diri I sendiri. I macam share pasal tips students, apa benda semua. So hari ni I nak buat kelainan sikit, which is I nak share dengan korang. Mungkin lepas ni pun video ni akan jadi daily in my life, tapi sembarang macam tu lah. Okay, so kalau korang sudi nanti korang datanglah kat kedai macam tu. So sebenarnya taklah seronok sangat. Maksudnya macam I tak tahu sama ada korang okey ke kalau I tunjuk I share kemas barang, benda tu semua. Tapi I rasa macam sebenarnya I dah nak buat benda ni lama dah. I nak ambil video lama dah. Tapi sebab I nak tengok macam perubahan daripada first awal I berniaga sampai sekarang. Tapi bila I macam bila I fikir balik kan, macam kenapa I tak buat awal-awal. Macam at least I ada macam I boleh tengok balik macam mana I start kan. Sebab sekarang pun maksudnya macam bukan yang berniaga yang besar-besar. Kedai I kecil je, comel je. Sebab daripada kecil memang I suka sangat and I teringin sangat nak berniaga. I suka, memang passion, memang minat berniaga. So I buka satu kedai, tapi kedai ni kecil dan comel je. Kedai ni depan je dengan masjid, which is dekat kedai ni dalam masjid. And I really love it korang. I sangat happy bila dapat tahu yang I boleh sewa dekat dalam kedai ni. Yelah sebab senang nak solat kan. Senang, semuanya mudah. Okay, lagi satu selamat. Alright, so I happy sangat and I bersyukur. Tapi walaupun kedai I comel dan kecil, okay lah kan, I nak share dengan korang satu. Lagi satu I nak buat macam I nak tengok perkembangan bisnes I sendiri daripada video ke video. Tapi I adalah ambilkan shoot sikit-sikit daripada yang before I mula tu. Tapi tak banyak, itu sayangnya. Tapi sekarang alhamdulillah dah setahun dah I berniaga. So I macam okey lah kan kalau I post dekat korang. And mana tahu siapa yang korang masih belajar ataupun korang masih sekolah lagi and korang bercita-cita, korang minat, korang suka berniaga kan. So macam bagi korang semangat. Sebab I pun dulu macam tu, I tak pernah mimpi. Okay, duit ni pun duit daripada menabung. Okay, ada mak I turun sikit, macam tu lah. So harapnya korang happy and enjoy lepas ni pada video I. Mungkin video I memang tak menarik pun, tapi biarlah buatkan kenangan untuk diri sendiri kan. Okay lah, itu saja untuk video kali ni. Tak adalah. Okay, I sebenarnya kan semalam I dah start. Semalam 20 hari bulan 6. Okay, 20 hari bulan 6 I dah start dah sebenarnya kan. Macam why not I rakam je kan semua benda yang I rasa. So I post. Tapi I really hope that korang janganlah macam tak suka ke, macam benci-benci ke kan. I tak suka. I just nak memory untuk myself and I nak share dengan korang je kan. So sebab I takut juga sebenarnya. So macam okey ke lah kalau I post dekat YouTube kan. Sebab I pun dah ada YouTube. So macam walaupun memang YouTube I tengok pun 5-6 orang je, tapi at least I ada kenangan. I pun boleh tengok sendiri kan. Satu, I boleh bagi macam sharing dekat korang. Satu lagi, I boleh tengok sendiri macam tu lah kan. Itu niat daripada hati I. Bukan macam nak show off ke apa ke, nauzubillah kan. Tak nak lah macam tu. Tapi I just macam nak sharing, macam happy-happy macam tu kan. So sebab kebanyakan yang tengok video I before ni pun macam students kan. Mana tahu ada students yang daripada course business ke. Tapi I tak adalah macam pengalaman yang besar. I baru setahun saja start business ni. Lepas I belajar daripada diploma, I kerja sekejap, I cari pengalaman macam mana bekerja dengan orang pun benda semua. So I kerja dulu, lepas tu I buat business sendiri.
So itulah ceritanya korang. Okay, so semalam balik semula. Saya cerita tadi semalam 20 hari bulan 6. Kalau tak silap lah, kalau tak salah je. Okay, betul. 20 hari bulan 6 hari Jumaat semalam, I ada pergi beli barang. Okay, before ni I pergi beli barang, I tak ada pun macam rakam-rakam, tak ada. So hari ni adalah semalam dah. Semalam tu I first time rakam. Tu macam awkward lah. Macam malu gila korang. I macam aduh nak rakam ke tak, nak rakam ke tak kan. Lepas tu macam kalau tak rakam kan macam mana nak post kat YouTube kan. Macam it's okay, tak apa, I buat sikit-sikit. Nanti I tunjuk dekat korang macam mana I rakam. Sumpah kelakar gila tapi normal lah kan. For me macam normal sangat-sangat sebab I baru first time rakam. And dekat row jajan tau. I beli dekat wholesale. Maksudnya macam I pergi kedai tu I beli. Okay, tapi ada je I beli daripada supplier, ada I beli pergi wholesale, ada I pergi kedai yang macam contoh Maidin ke apa. Hari ni mungkin I pergi Maidin, so I akan rakam juga. So lepas tu I rakam lah sikit-sikit. Tapi pada masa yang sama malu sangat sebab first time kan. Macam alamak nak angkat kan, orang cakap macam apa pula kan. Macam mana budak ni raka-raka je tu kan. So yeah, tu. Tapi I nak semuatkan dalam hati yang macam kan kita nak kena kisah pasal orang, tapi at the same time of course I memang kisah gila kalau orang cakap saya. Okay, so kalau enjoy video lepas ni, tengok macam mana I punya perasaan benda semua. So kelakar. Itu saja video untuk kali ni. Sebab I mula-mula nak sambung video tu, tapi sebabkan dia panjang tu pun dah 6 minit dan 7 minit, nanti korang bosan dengan I ambil. Itu saja untuk video kali ni. Bye. Jangan lupa like, share and subscribe.